Macam Apek cakap, ID digital ini tak perlu dengan padu sekali tipu. Kerana apa yang Anwar Ibrahim sebut hari itu, Anwar Ibrahim bukan orang pakar IT. Dia sebagai sastrawan, dia tak tahu saya pakar IT. Dia sebut single sign on. Maknanya kita nak login kan. Login tak payah buat. Kita semua dapat login pakai QR code, pakai phone, pakai Google login. Ia lebih selamat. Dia begini, ada orang kata, Google macam mana? Facebook macam mana? You bagi maklumat. Begini. Ia bintu neraka. Habis cerita. Ini bintu puaka neraka. Bila buka lubang untuk masuk data, orang boleh scam, boleh phishing. Phishing. Jadi awak jangan buka banyak bintu. Kat rumah kau berapa bintu? Setiap bintu perlu ada kunci. Jadi kita kurangkan bintu. Faham? Sekali lagi saya ulangi. Kurangkan bintu orang boleh masuk. Awak boleh masuk. Walaupun awak masuk rumah sendiri, orang boleh menyamar sebagai awak. Awak pakailah blockchain ke, kripto ke, hamplang haikal ke lah. Semua tipu punya. Kurangkan bintu untuk pencuri masuk. Itu stand saya terhadap ID digital kerana kita sudah alam digital. Takut masuk duit digital. Duit kita pun dah 99% digital, faham tak? Masuk dalam bank semua digital. Awak boleh pindah ke ATM digital. Awak pegang kertas. Kertas lebih merugikan. Nak kata, takut dia ambil data kamu. Itu sebab saya kata tak perlu ID digital, tak perlu padu. Maklumat semua mengenai kita sudah ada dalam LHDN, KWSP, Jabatan Buruh, apa lagi, JPJ, kat smart card kita, kat pasport kita, immigration, semua sudah ada maklumat kita. Dia hanya look up saja. Dia back to back integration. Ya, dia garbage in, garbage out, GIGO dah masuk dalam, itulah yang keluar. Ya, jadi rujuk berpakar macam saya, bukan bersastrawan macam Anwar Ibrahim atau ekonomis macam itu Rafizi. Semua janji dia yang ekonomi pun ke laut. Apatah lagi IT. Hari itu kata pakai orang kaki tangan kita sendiri, tak perlukan wang ke apa ke. 70 juta, 80 juta dia belanja. Kalau bagi saya 2 juta aja. Itu pun saya boleh derma balik buat masjid. Mereka sapu wang, tuan-puan. Ismail Sabri baru ni kita tengok dia sapu berapa banyak. Setiap PM sapu wang. Okey? Cuma banyak ke sikit dan siapa yang dia sapu. Ini SPRM ni boneka saja. Okey? Ada lagi nak tanya? Okey, Assalamualaikum.